dan chocolate wise lily dalam chocolate sauce. Saya rasa seronoklah sebab aktiviti macam ni yang diadakan ni memang menyeronokkan lah. Kami pun berasa berbesar hatilah seronok daripada pihak Ehsan Pahang yang banyak bertemu dalam program ni. Pandangan saya tentang program Karnival Apa Khabar Orang Kita ni memang begitu menariklah, dan saya gembira sebab dapat hadir pada program ni. Dapat sama-sama, walaupun kami ni orang asli di sini, kami dapat dikumpulkan orang asli di satu tempat dan dapat berkenal-kenalan, dan juga kami juga dapat berkenalan dengan macam masyarakat lainlah di sini dalam program ni. Dan untuk pengisiannya memang menarik, dan banyaklah ilmu yang saya dapat dalam program ni, dan saya mengharapkan program sebegini diteruskanlah pada masa akan datang, supaya kami boleh datang lagi untuk program ini dan boleh mendapat banyak lagi ilmu-ilmu. Teruskan program ini di masa akan datang bagi masyarakat asli ingin lebih mendalami segala aktiviti seperti memanah dan sebagainya. Rasa 3 hari ini memang puas hati segala aktiviti yang dibuat.